سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berhimpun di dalam surau yang penuh barakah ini, surau Al-Hidayah, Taman Desa College Putra Nilai. Dan yang kedua, kita tidak lupa untuk selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa surau Al-Hidayah Taman Desa College Putra Nilai, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pada malam ni kita sambung bacaan kitab kita daripada kitab Masalah Muwafiq dan Masbuq yang ditulis oleh Tuan Guru Hasan bin Ahmad Al-Filfilani, seorang tuan guru daripada Pulau Pinang, mantan mufti negeri Pulau Pinang. Dia buat satu buku dalam bahasa Jawi berkenaan dengan ilmu muwafiq dan juga masbuq, lebih kurang dalam 21-22 muka surat. Pada malam ni kita dah masuk muka surat yang ke-20, 21 dan 22. Muka surat terakhir lah, muka surat last lah. Iaitu perbincangan tentang masbuq Jumaat. Jumaat lah, solat Jumaat. Sebelum ni kita dah bincang apakah maksud muwafiq. Kemudian dia beritahu apakah definisi. Kemudian dia nyatakan apakah masalah-masalah gambaran-gambaran berkenaan dengan muwafiq. Kemudian dia masuk tentang masbuq, dia bagi tahu apakah maksud ataupun definisi masbuq, kemudian gambaran-gambaran masbuq, dan yang terakhir dia masuk adalah tentang masbuq solat Jumaat. Masbuq solat Jumaat ni dia berlainan sikit dengan solat-solat yang sebelum ni. Jadi insya-Allah kita sambung. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masbuq Jumaat. Sebagaimana telah dimaklumi bahawa sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjamaah, yakni tidak sah Jumaat kecuali dengan berjamaah. Sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil ataupun yang sempurna, iaitu orang yang berakal, cukup umur, merdeka dan bermustautin. Jadi pengarang kitab dia masukkan dulu berkenaan dengan, sebelum nak cerita tentang masbuq muwafiq dalam solat Jumaat ni, dicerita dulu solat Jumaat ni wajib. Dia kata sebagaimana telah dimaklumi, dah maklum lah, dah diketahui, maklum minad-din bid-darurah. Solat Jumaat ni memang wajib kepada orang lelaki secara berjamaah. Berjamaah maksud dia adalah tidak sah Jumaat kecuali dengan berjamaah. Berjamaah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil, yang sempurna. Ni di sisi mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang kuat adalah 40 orang lelaki yang sempurna. Maksud dia sempurna anggota tubuh badan, dia punya panca indera dia sempurna. Bukan orang yang kita panggil yang tak dengar, orang tak dapat mendengar khutbah, tak boleh. Dia kena 40 orang yang sempurna anggota badan, dia dapat mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Iaitu orang yang berakal, maka orang yang gila tak termasuk dalam kategori 40 orang tersebut, tidak dikira. Cukup umur, maka kanak-kanak tak termasuk, dia kena orang yang baligh. Merdeka, maka hamba, maksudnya bukan hamba lah, orang yang merdeka. Dan bermustautin, dan mustautin ni dikira di dalam jumlah 40 orang yang wajib Jumaat.
Adapun orang yang mukim tidak dikira. Contoh dekat nilai ni ada student-student USIN yang duduk area-area nilai ni. Mereka ni tidak dikira bermustautin lah. Mereka ni dikira bermukim. Sebab mereka tidak ada niat nak menjadikan nilai ni sebagai tempat mereka lah. Mereka just datang ni atas urusan tertentu. Sebagai pelajar dan sebagainya, mereka akan pulang. Mungkin sebulan ada sekali akan balik. So tempat mereka bermustautin adalah contoh mereka berasal daripada Kedah, maka Kedah. Kelantan, maka Kelantan. Maka yang dikira adalah orang bermustautin. Maka orang bermustautin dikira dan wajib Jumaat. Adapun orang yang mukim tak wajib lah. Wajib juga. Cuma dia tidak dikira termasuk dalam 40 ahli Jumaat di tempat tersebut. Sebab dia bukan orang bermustautin. Kalau tengok dalam satu kitab disebut tempat bermustautin ialah tempat seseorang menetap dan dia tidak akan keluar dari tempat itu melainkan ada keperluan. Maksud dia tak pergi mana dah, memang dia dekat situ kan. Dia kata saya lahir sini ustaz, saya insya-Allah mati sini. Dia kata memang saya tak pergi mana dah. Dia kata melainkan ada keperluan. Keperluan tiba-tiba dia sakit jantung. Dia sakit jantung, dia kena buat operation dekat luar negara, meninggal dekat luar. Ada keperluan tak ada masalah lah. Tapi dia dikira memang tempat dia bermustautin, bukan tempat dia bermukim. Maka student-student yang duduk sini, kita tak panggil dia mustautin, kita panggil dia bermukim. Maka dia bila bermukim, dia wajib Jumaat, tapi dia tidak dikira sebagai 40 ahli Jumaat. Ni Haji Din. Di dalam USIM. Di dalam USIM tu kita panggil, mereka ni ada sebahagian yang dikira sebagai orang yang mustautin. Yang mustautin sini yang dah beli rumah, staf-staf sebagainya, dan ada juga yang dah bermukim. Dan pusat Islam ni dia bukan masjid. Dia adalah kompleks Islam. Maka orang haid boleh masuk kalau buat program. Cuma Jabatan Mufti berikan keizinan untuk buat solat Jumaat disebabkan kepadatan lah, kita panggil kepadatan jumlah. Jadi payah pula. Jadi dibenarkan. Bermustautin ada di situ. Okey, kita sambung kan. Okey lah kan. Tapi kan satu kampung kan atau luar ni digunakan Jumaat. Macam mana? Itulah satu kampung tu lah. Dia yang bermustautin memang 40 orang atau 40 lebih macam tu lah. Tapi satu hari tu yang bermustautin tu dia bermusafir dan orang yang bermusafir menggenapkan 40. Dia dikira? Tak dikira. Dia kena 40 itu adalah ahli mustautin. Maka dia kena cukup ke ahli mustautin. Kalau tak cukup, dia kena pergi kepada tempat yang cukup. Ini pandangan, kita bagi pandangan yang kuat di sisi mazhab Imam Syafi'i. Dia ada lagi pandangan, beberapa pandangan lah. Ada juga pandangan yang mengata cukup macam kita COVID itu berapa? 15. Ada juga pandangan tersebut, tapi dia bukan pandangan yang secara kita panggil secara majoriti, secara muktamad di sisi mazhab Imam Syafi'i. Tapi secara mazhab muktamad 40 mazhab, 40 orang. Panjang pula kita dekat sini kan. Okey, tak apa. Highway Seremban ni R&R tu diberi keizinan oleh kita panggil pemerintah. Dia ada satu kaedah dalam fiqh, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kalau imam ataupun pemerintah menyuruh satu benda tersebut, maka dia angkat maslahah. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i memang 40 orang yang mustautin. Tapi disebabkan adalah keperluan ataupun ada hajat seperti orang bekerja, maka mereka buat supaya orang tersebut tak susah untuk pergi cari masjid, kena keluar, exit dan sebagainya. Maka mereka buat di situ dan setakat saya bacalah, mereka kata cukup 40 orang. Dan cukup 40 orang tu bagi mereka orang yang bekerja di situ. Mereka ambil pandangan yang longgar, bukan pandangan yang ketat lah, yang muktamad. Adapun berlaku ni baru ni lah di Selangor. Orang marah dekat mall kan. Orang kata apa ni, solat Jumaat tak boleh kat mall. Kita ni ikut pemerintah lah. Kita kalau bahagian agama ni kita ikut sultan. So Sultan Selangor kata, so of course lah Sultan Selangor akan bagi arahan dan akan diguna pakai oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor, kemudian kepada Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, mereka ikut sultan lah. So sultan kata tidak dibenarkan. Ada orang cakap ini tanda apa, kelemahan Islam tu, tak boleh tu. Pemerintah dia fikir tu panjang. Ada sebab kalau dibenarkan kat mall salat Jumaat, dia akan berlaku
kekurangan jemaah pada masjid-masjid nanti. Orang dah mudah lah. Masa-masa salat Jumaat orang pergi ke Aeon. Dia kata tak payah dah, kalau kita pergi shopping, nanti dekat-dekat nak solat tu, nak khamat tu, kita masuk solat Jumaat. Maka itu kita panggil pemerintah punya arahan, dia telah mengangkat segala masalah-masalah di bawah lah, pandangan-pandangan. Maka kita ikut pemerintah. Sebagai contoh lagi adalah COVID. Pada asalnya macam pengarang kitab kata, sembahyang Jumaat ni wajib. Wajib? Yalah wajib. Tetapi masa COVID dulu, kita tidak dibenarkan solat Jumaat di atas sebab-sebab tertentu. Maka kalaulah, memanglah salah benda tu kan. Kalaulah salah, yang berdosa bukan kita. Kalau berdosa adalah pemerintah lah. Apa yang mereka lakukan, mereka akan dapat dosa. Kalau mereka betul, dapat pahala. Begitu. Kita sebagai rakyat, ikut saja. Tapi dalam kitab kata, dalam pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, 40 orang tersebut adalah ahli Jumaat, mestilah mustautin. Zaman sekarang ni dia dah berubah macam-macam. So kita ikut sajalah apa yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti. Kalau Jabatan Mufti kata tak boleh, surau ni tak boleh buat Jumaat, tak boleh lah. Sebab kita dinilai ni pun, sebelum ada surau-surau Jumaat ni, masjid nilai ni sangat padat. Yang datang pun orang yang bekerja. Sebab apa? Yalah, sebab macam saya sebut tadi, solat Jumaat ni wajib. Wajib maksudnya fardu ain terhadap lelaki. Nanti kita akan baca. Dalil dia apa? Dalam surah Al-Jumu'ah yang selalu imam-imam baca kerana Jumaat. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah kata wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tapi ulama tafsir jual beli di situ bermaksud pekerjaan. Segala pekerjaan yang kita lakukan ketika itu mesti kita tinggalkan. Wa dzarul bai', kita kena tinggalkanlah, wajib untuk segera menunaikan solat Jumaat. Maka hukum dia wajib. Tapi kita tengok pada hari ini ramai lagi kan, masih duduk ni. Jadi maslahat yang pemimpin nampak, mesti kita buka satu surau yang boleh solat Jumaat di RNR supaya mudah. Hanya saya rasa satu tu baru kan, satu tu di Seremban kan, di satu tu. Jadi wallahu alam lah, itu kita serah kepada kepimpinan lah untuk fikirkan data-data yang ada pada mereka. Okey, kita sambung kan. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadah mengikut silap ni. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadah mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin sahaja. Dia nak cakap kat sini adalah solat Jumaat ni adalah masa untuk kita bersatu hati. Yalah, solat Jumaat je lah tempat kita nak berhimpun. Dah seminggu tu, hari Jumaat adalah hari kita panggil perhimpunan ataupun hari raya mingguan bagi umat Islam. Hari Jumaat adalah hari raya mingguan bagi umat Islam. Kalau hari raya tahunan adalah hari raya haji dan juga puasa. Kalau Eidul Akbar, hari raya paling besar sekali adalah hari raya korban, hari raya haji. Maka hari Jumaat adalah hari orang ramai berkumpul. Masa itulah yang penting sekali khatib memberikan peringatan, memberikan maklumat berkenaan dengan isu-isu umat Islam yang utama masa tu. Sebab kita dah busy dengan masing-masing, hari Jumaat je semua orang akan berhimpun. Sebab apa? Allah Ta'ala kata wajib, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang beriman, apabila diseru azan untuk kamu pergi solat Jumaat, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah oleh engkau akan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu solat yang kamu buat itu baik sekiranya engkau tahu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Maka bila datang seruan untuk solat Jumaat, wajib untuk kita segera menunaikan solat Jumaat, tinggalkan jual beli. Maka apabila dengan sebab itu, masa itu sahajalah umat Islam berhimpun di dalam masjid, di dalam surau yang dibenarkan Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat. Maka di situlah perhimpunan mingguan umat Islam, di saat solat Jumaat tersebut. Nanti kita akan baca apa perbahasan yang dia nak sampaikan berkenaan dengan masbuk dan muafiq solat Jumaat, insya-Allah. Kemudian solat Jumaat mempunyai 2 rakaat sahaja, tetapi
diwajibkan tambahan 2 khutbah. Dia kata asalnya memang solat zuhur kan, tapi solat Jumaat ni 2 rakaat, tetapi diwajibkan tambahan 2 khutbah. So nak sah solat Jumaat 2 rakaat tersebut, mestilah sah khutbah itu. Khutbah ni ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat sekalian, dia ada rukun khutbah, dia ada syarat sah khutbah. Kalaulah khatib tidak melaksanakan rukun khutbah, maka dia membawa kepada batal khutbah, tidak sah khutbah. Apabila khutbah tidak sah, maka dia membawa batal kepada tak sah salat. Maka bila khatib tu tertinggal rukun khutbah ataupun syarat sah khutbah, makmum kat bawah ni kena tegur. Kalau tak tegur, dia pergi solat, habis. Lepas solat memang tak sah, solat takkan sah. Nak sah solat 2 rakaat, kena sah khutbah. Macam mana? Ni dalam bab khutbah pula lah, dia ada 5 rukun. Khutbah ni dia ada dua khutbah lah kita panggil. Khutbah pertama, kemudian dia duduk. Duduk tu bukan rukun khutbah. Duduk tu syarat sah khutbah. Kemudian dia bangun balik untuk khutbah yang kedua. Kedua-dua khutbah ini dia perlu ada 5 rukun. Yang pertama adalah puji Allah. Mudahnya puji Allah. Yang kedua adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pesankan orang untuk bertakwa kepada Allah. Ini ketiga. Dan yang keempat, kita membaca ayat Al-Quran yang difahami. Okey, membaca ayat Al-Quran yang difahami ni tidak wajib ke dalam dua-dua khutbah, tapi cukup satu khutbah. Kalau kita baca khutbah pertama satu ayat yang boleh faham, cukup dah. Khutbah kedua kita tak baca pun sah dah. Tapi kalau kita nak baca dua-dua pun tak ada masalah. Nak baca khutbah yang kedua, khutbah pertama tak baca ayat Quran, tak ada masalah. Dan yang kelima adalah kita mendoakan untuk mukminin dan mukminat. Inilah 5 rukun khutbah. So masa PKP, masa Covid dulu, semua ada pengalaman dekat depan ni kan. Jadi khatib, tak tahulah khatib apa? Solat raya kan? Solat raya kan? Solat Jumaat dah pemerintah kata kita solat zuhur lah. Tak cukup quorum nak solat Jumaat. So solat zuhur kat rumah. Bila masa musim raya, pakat kalut ada pegang tongkat, macam-macam lah, pegang batang penyapu lah, macam-macam jadi khatib semua kan. So sebenarnya ibu-ibu, ayah-ayah semua, khutbah ni senang je. So, kita buat contoh lah kan. Okey, 5 rukun tadi. So rukun tersebut mestilah ni kena dalam bahasa Arab. So kita berdirilah, alhamdulillah, puji Allah. Itu dah satu rukun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Rukun yang kedua, selawat ke atas Nabi. Kemudian yang ketiga, pesan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi kena sebut bahasa Arab dulu lah. Ittaqullah. Ataupun nak baca ayat dia pun tak ada masalah. Baca ayat dia sebut. So dah 3 dah. Kemudian 2 lagi apa rukun tersebut? Doakan. Yang pertama, yang keempat adalah baca ayat Al-Quran yang difahami. Yang kelima, doa untuk mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua. So ni katakan khutbah tu saya buat. Alhamdulillah, tongkat sunat pegang belah kiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah. Lepas tu saya nak baca ayat Quran. Ayat Quran ni mestilah kita baca ayat Quran yang difahami. Tak boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaf. Tu tak boleh. Dia kena yang difahami. Contoh, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ayat Quran tak ada masalah lah. So baca contoh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Dah 4 dah. Lepas tu saya duduk. Duduk kat sini, kita kena duduk lah. Ini syarat sah khutbah. Maka duduk kat sini, kita kena duduk tersebut dalam kitab sebut lebih masa dia daripada kadar tamakninah subhanallah. Kita duduk, subhanallah, bagi lebih sikit, baru kita bangun. Jadi Tok Khatib kat Malaysia ni, dia duduk, dia baca doa lah, ataupun dia baca surah Al-Ikhlas. Masa tu mustajab doa lah. Orang Kaabah pun pakai berdoa ke Allah kan. Lepas tu bangun untuk khutbah kedua. Sama juga, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah. 3 tu. 3 ni mesti ada kedua-dua rukun khutbah. So tadi dah baca ayat Quran, khutbah yang kedua tak nak baca ayat Quran, tak ada masalah. Tapi nak baca juga, tak ada masalah. Kemudian Allahumma firlil lil mu'minina wal mu'minat.
wal muslimina wal muslimat. Kemudian habis ya. Pesanlah sikit, saya ni tak pandai nak bagi khutbah ni. Saya nak pesan lah. Saya nampak ramai orang tak pakai tudung ni, tutuplah aurat. Ramai orang tak solat ni, orang lelaki tak main masjid, mainlah masjid. Nah, itu saja. Dah cukup lah. Rukun dah settle. Jom kita solat lah. Dan di antara tak perlu habis sebab dalam Quran ada dalam Quran. Dalam kitab kata apa? Qira'atu ayatin mufhimatin. Membaca sepotong ayat yang difahami. Kalau dia baca ayat yang panjang tapi tak difahami, tak edih. Dia kena baca ayat yang difahami. Kalau ayat tu ustaz, tapi satu ayat, syarat ni satu ayat. Qul huwallahu ahad, satu ayat dan difahami. Kalau ayat tu panjang, contoh macam ayat hutang. Ulama pun sebut, macam mana satu ayat tu kalau ayat tu panjang, ayat hutang. Dekat seminit nak khatib nak baca kan, sekali dengan terjemahan. So ulama kata, cukup ambil part yang boleh difahami. Dekat mana yang tentang hutang tu, maka ambil part di situ. So membaca sepotong ayat yang difahami, ayat Quran yang difahami. Tak boleh lah Qaf, apa benda, wallahu a'lam lah kalau kita tengok tafsir kan. Ataupun nun, tak boleh. Dia kena wal asr, demi masa. Tak faham, kita tak faham apa dia nak sampaikan. Demi masa, dia kena sambung lagi. Wal asr innal insana lafi khusr. Kita faham. Maknanya dia ayat Quran tu ayat mutasyabihan langsung tak boleh baca lah. Itu ataupun tak jelas. Betul? Dia kena ayat yang muhkam, ayat yang boleh difahami. Yang difahami, tapi yang difahami pun kena pendek. Kena ringkas. Nak baca ayat penuh pun tak ada masalah. Tak ada masalah nak baca ayat penuh. Tapi itulah ulama bahas kalau ayat tersebut satu ayat tu satu muka surat ada. Ayat hutang tu kan. So ulama kata nak baca semua ke baca sebahagian. Ulama kata nak baca semua boleh. Tapi kalau panjang sangat nak baca sebahagian, ambil dekat part yang betul-betul highlight tentang hutang tersebut saja dalam dua baris saja. Okeylah. Okey. So bila lah khutbah tersebut tak sah dia punya rukun. Contoh berlaku baru ni dekat, tak sebutlah masjid mana tapi dalam nilai. So masjid tersebut masjid nilai pernah juga. Saya tak pernah jadi, saya tak pernah dua kali. Dia tak sebut apa? Tak semarak sekali. Masjid Putra Nilai pun ada. Dia tak baca apa? Dia tak selawat. Dia mula-mula sekali kalau bangun-bangun tu, alhamdulillah. Ada juga khatib ni dia terlebih tawaduk. Bismillah, alhamdulillah, dia tambah bismillah. Sedangkan bismillah dalam ilmu ataupun dalam rujukan dia tidak ada sandaran lah. Kita terus alhamdulillah. Ada juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada juga macam tu. Kalau ikutkan dalam ilmu terus alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ittaqullah. Dah 3 rukun dah. Dia masalah yang tertinggal rukun ni bila dia baca dia guna tab. Dia guna tab kadang-kadang alhamdulillah tu dia tak nampak lah, dia ke atas. Dia terus wassalatu wassalam ataupun ittaqullah terus. So dia kena ingat dalam kepala dia 5 rukun ni. 3 rukun yang pertama selawat, puji Allah dengan takwa, dua-dua khutbah mesti ada. Dan yang keempat dan kelima, yang keempat membaca ayat Quran difahami, salah satu khutbah. Dan kena baca doa untuk keampunan muslimin muslimat mukminat, khutbah yang kedua. Itulah. Kena peringatan kan supaya ni. Tapi yalah, kadang-kadang manusia ni lah lupa kan, biasalah. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang benda tu dah ingat dah. Tapi bila ni atas tu lain-lain, rasa lain dia lupa. Okey. So bila kata khutbah tersebut tidak sah, maka solat akan tak sah. Okey, kita pergi. Tak masuk lagi kita ni. Okey. Solat Jumaat mempunyai 2 rakaat sahaja tetapi diwajibkan tambahan 2 khutbah. Tidak sah khutbah, tidak sahlah solat. Kepada makmum yang masbuk. Dah masuk dah, baru nak masuk ni. Kepada makmum yang masbuk menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain sedang bersembahyang. Jika makmum yang masbuk itu sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua serta mempunyai tumakninah, maka dia mendapat Jumaat dan dikehendaki ia menambah 1 rakaat lagi selepas salam imam dan disunatkan bacaan yang nyaring. Ni kita terang sikit lah. Panjang pula nak terang kan. Dia kata apa? Kalaulah makmum tu masbuk dan dia dapat masbuk tersebut hanya 1 rakaat.
Maksud dia apa? Dia datang-datang, imam tengah solat yang kedua. Imam tengah rakaat kedua, imam tengah baca surah Al-Fatihah rakaat kedua. Dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Ataupun imam tengah rukuk, dia sebut. Dan dia mendapat rukuk beserta tamakninah. Tamakninah dengan imam. Allahu Akbar, imam rukuk, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun sempat. Maka dia kata apa? Bila sempat satu rakaat, maka makmum tadi wajib tambah lagi satu rakaat sahaja. Dan tambah satu rakaat saja lagi itu dengan disunatkan bacaan yang nyaring. Sebab apa sunat bacaan nyaring? Sini ramai orang tak tahu. Kadang-kadang kita masuk Jumaat kan, satu rakaat dapat dengan imam, tapi bila kita nak tambah lagi satu, kita tak nyaring bacaan. Sedangkan ada hikmah kenapa kita kena nyaring kan? Supaya orang tahu kita ni solat Jumaat. Kita ni dapat Jumaat. Nanti kita akan baca orang yang tak dapat Jumaat dia kena tambah 4. Ni kita baca. Jika makmum yang masbuk sempat berjemaah ketika imamnya iktidal atau ketika selepas iktidal, seperti sujud pada rakaat kedua dan sebagainya, maka luputlah Jumaatnya dan dikhendaki ia makmum menyempurnakan sembahyang zuhur dengan menambah 4 rakaat selepas salam imam dan bacaan Al-Fatihah serta ayat-ayat selepas Al-Fatihah dibaca dengan perlahan. Dekat sini. Ni dua situasi lah. Yang pertama, okey. Kita bagi secara soalan. Okey ustaz. Saya masuk solat Jumaat, imam dah rakaat kedua. Saya angkat takbir, saya pun dapatlah rakaat tersebut. Maksud dia, dapat ketika rakaat kedua tersebut, dapat rukuk bersama imam. Ataupun sebelum rukuk yang kedua. Sebelum rukuk rakaat kedua, dia dapat. Kalau dia selisih tak dapat. Macam mana? Imam rukuk, Allahu Akbar. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Dia nak rukuk, imam iktidal. Dia tak dapat rukuk dan tamakninah. Syarat dia kena tamakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, sami'allah. Baru dia dapat. Okay? Dia dapat saja rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Bermaksud dia dapat rakaat tersebut. Bila dia dapat rakaat tersebut, maka persoalannya, nak tambah 4 ke nak tambah 1 je? Jawapan dia tambah 1 saja. Okey, tambah 1 saja. Sebab apa? Dia dapat 1 rakaat. Man adraka raka'ah faqad. Saya lupa dah hadis tu, siapa yang dapat rakaat maka dia dapatlah Jumaat tersebut. Maka dia tambah 1 saja lagi. Tetapi situasi kedua adalah dia masuk-masuk imam dah iktidal. Dia tak dapat dah rukuk pada rakaat kedua. Imam dah iktidal ataupun imam dah sujud ataupun imam dah duduk tahiyat akhir dah. Dia baru masuk Allahu Akbar. Dia pun sujud, dia pun tahiyat akhir. Imam bagi salam, soalan dia nak tambah 2 ke 4? Jawapan dia 4. Tapi ada orang keliru. Ramai lagi keliru. Bahkan kalau kita tengok dekat masjid-masjid, dia tak dapat pun 2 rakaat. Imam dah tahiyat akhir, dia masuk, dia pun tahiyat akhir, dia tambah 2. Ni kesilapan yang banyak berlaku. Niat Jumaat. Niat Jumaat. Nanti dia akan sebut kat belakang ni sikit lagi. Niat akan niat Jumaat. So, sekali lagi, saya kena terang betul. Kesilapan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita adalah apabila dia datang solat Jumaat, dia tak sempat 1 rakaat dengan imam. Masalahnya, dia 1 rakaat nak dapat pun dia tak faham macam mana. Dia tak tahu macam mana dia kira dapat 1 rakaat tu. Nak dapat rakaat dengan imam, mestilah dapat rukuk bersama imam. So, dia dapat rukuk pertama, rakaat pertama dia dapat rukuk dengan imam, dia dapatlah rakaat pertama dengan imam. So, tak perlu tambah lah. Rakaat pertama dia tak dapat, dia dah terlewat. Dia datang, imam dah tengah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua. Dia pun akan takbir Allahu Akbar. Maka dia dapat rakaat tersebut. Imam rukuk, dia pun rukuk, dapat rakaat. Maka bila dia dapat rakaat kedua, 1 saja rakaat dia dapat dalam solat Jumaat, maka dia wajib tambah lagi 1 saja rakaat. Tapi kalau dia datang-datang, imam dah iktidal pada rakaat kedua, ataupun dah sujud, ataupun dah tahiyat akhir, dia angkat takbir Allahu Akbar. Dia pun tahiyat akhir lah. Allahu Akbar at-tahiyyatu. Lepas tu dia fikir nak tambah 2 ke 4? Jawapan dia 4. Sebab dia tak dapat langsung 1 rakaat bersama dengan imam pada solat Jumaat tersebut. Maka dia kena tambah 4 rakaat. Dan orang yang dapat 1 rakaat bersama imam, tambah lagi 1 tu, bacaan dia sunat nyaring. Supaya apa? Orang tahu yang dia ni solat Jumaat. Maksudnya dia dapat 1 rakaat dengan imam. Kerana apa? Tiba-tiba ada 1 orang ni datang lewat. Dia sakit perut. Imam qomat, dia sakit perut, kentut, nak tercirit. Dia pun lari pergi tandas berak.
Berak-berak dah tandas. Dia kata sempat aku satu rakaat. Terlalu lama dia sakit perut. Dalam tu tak dapat rakaat. Lepas tu dia habis-habis dah, orang dah habis solat. Dia nampak ada orang masbuk. Tapi orang masbuk tu baca kuat. Qul huwallahu ahad. Dia tahu dah, orang ni dapat Jumaat. Maka dia ni boleh berimam dengan orang tadi. Dan dia juga dapat Jumaat. Itu dia punya hikmah. Kalau orang tu baca slow, dia tahu, ni solat zuhur. Dia tak ikut kan. Ataupun dia nak ikut boleh, tapi dia kena zuhur. Tapi dia nak dapat Jumaat. Cukup dah orang masbuk satu rakaat tadi, yang tambah satu lagi sebab dia dapat Jumaat. So orang yang tak dapat masbuk terus, dia boleh berjemaah, janji dia dapat satu rakaat dengan imam masbuk satu rakaat. Lepas tu orang lain pula nampak ni satu, boleh berlangsung sampailah asar. Boleh. Ini bukan asal kita buat. Jadi ustaz, kita duduk kat luar isap okok dulu, tunggu dulu, relax dulu. Bagi semua, nanti kata kat kawan, engkau masbuk tapi satu rakaat nanti aku follow. Nanti kau aku pula. Bukan dia nak bincang suruh kita buat, tapi nak tahu ilmu. Okey. Jika ni kita dah baca kan. Mana-mana makmum yang masbuk yang berimam kepada orang yang mendapat satu rakaat bersama imam Jumaat, dia juga mendapat Jumaat jika ia sempat rukuk bersama imamnya pada rakaat kedua itu, dan dia dikehendaki tambah satu rakaat lagi. Atau dengan lain perkataan, jika seseorang makmum yang masbuk sempat berjamaah satu rakaat dengan imam Jumaat, tiba-tiba datang seseorang yang lain berimam pula kepadanya dan sempat rukuk bersamanya pada rakaat kedua, maka orang yang ketika itu juga mendapat Jumaat. Dan dikehendaki beliau menambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Begitulah hukumnya seterusnya jika hal seperti ini berlaku sehinggalah waktu asar. Ini yang saya dah terang tadi dah. Ikut, betul. Tapi dengan syarat makmum tersebut, makmum yang sempat Jumaat satu rakaat dengan imam, barulah kita boleh terangkat kita punya zuhur tersebut. Dia kena baca nyaring. Sunat dia baca nyaring. Okey. Malam ni baru dengar kan? Sebelum ni tak pernah dengar kan? Itulah. Tak pernah masuk. Alhamdulillah kan? Betul. Tapi ilmu ni sebab dia bincang detail kan? Dia bincang kalau benda jadi macam ni. Itulah. Kenapa? Kenapa? Kita kena semayang lain lah. Semayang zuhur. Okey. Tetapi ada orang, kalau lah dia, ada orang tanya, ustaz, apa hukum kita datang tak dengar khutbah, datang solat je, ataupun kita nampak orang masbuk, kita datang, ni orang nakal lah kan, kita nampak orang masbuk, dia sempat satu rakaat, kita pergi kat dia, kita solat dia, kita tambah satu je lah kan, sebab kita dapat satu rakaat dengan imam, dengan makmum yang masbuk dengan imam original satu rakaat. So kita pergi kat dia, tambah satu dah ustaz, tapi kita tak nak dengar khutbah. Jawapannya, solat sah, tapi dia tidak dapat kerugian lah, sebab dia sengaja. Yang pengarang cerita ni orang yang ada hajat, ada keperluan. Kadang-kadang ialah sakit perut kan, tiba-tiba kan, imam dah qomat, dia sakit perut. Dia pun berak dulu dan sebagainya, tak sempat. Keluar-keluar, ramainya orang tengah masbuk, dia tak tahu. Semua baca slow. Habis kan? Kalau orang baca nyaring, dia pun orang mengaji kan. Ni kalau nyaring, dalam kitab kata sunat nyaring orang yang dia sempat satu rakaat dengan imam solat Jumaat, maka kita dapat satu rakaat dengan dia, kita dapat tambah satu. Boleh, tak ada masalah. Masuk dulu macam tu boleh, tak ada masalah. Semua tambah satu. Tapi benda ni tak berlaku lah. Memang tak berlaku lah kot, saya rasa kan. Mungkin berlaku dekat masjid-masjid R&R boleh. Jadi macam kat Gerik, orang nak balik Kelantan kan, bila solat Jumaat kan, masbuk dan sebagainya, okey, dia boleh buat macam ni. Dia kena pastikan orang tu baca nyaring. Sunat dia, orang tu baca nyaring. Dan orang yang tak dapat satu rakaat dengan imam Jumaat, tidak disunatkan membaca secara nyaring, supaya hikmah dia dapat beza. Orang yang dapat Jumaat, orang yang tak dapat Jumaat, niat dia sama. Niat dia adalah usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu Jumaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat Allahu Akbar, kemudian dia rukuk bersama imam. Dia dapat rukuk, dia dapatlah rakaat. Macam mana? Yang empat tersebut pun sama. Sekejap kita baca. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rukuk rakaat kedua. Nampak?
wajib ke atasnya berniat Jumaat. Maksud dia juga wajib berniat Jumaat. Tapi dua, betul. Dalam kitab sebut, yang ni kita boleh buat teka-teki. Apa yang kita niat tapi kita tak buat adalah solat Jumaat. Kita niat solat Jumaat, tapi kita kena buat solat Zuhur. Bila kita dalam keadaan tak dapat satu rakaat pun bersama imam solat Jumaat. Yang ni pandangan yang kuat. Pandangan yang kuat kata, kita niat tetap solat Jumaat. Walaupun kita dah tahu imam ni dah tahiyat akhir, kita nak niat apa? Tetap niat solat Jumaat. 2 rakaat. Kemudian kita tambah solat Zuhur. Niat sama. Ini pandangan yang kuat. Pandangan yang pertama kata niat juga Jumaat walaupun kita tak dapat solat Jumaat tersebut. Kalau kita dapat 1 rakaat niat Jumaat, tak dapat kena tambah Zuhur 4 rakaat pun kena niat Jumaat. Tapi ada pandangan yang kedua, harus boleh je kita nak niat Zuhur pun sebab kita dah tahu kita tak dapat. Okey, boleh. Kalau solat sunat raya tu dia tak sama tak ada. Dia punya dengan kalau solat raya wallahu alam. Itu saya kena check balik. Sebab dia masbuk solat raya kan. Solat raya tak ada 4 rakaat. Solat raya 2 rakaat maka tambah 1 je lah. Sebab dia bukan dia tak ada kena mengena dengan zuhur kan solat raya. Maka dia tambah 1. Boleh? Kalau tak dapat, maksud dia tak dapat tambah 2. Dia nak tambah 4. Tak kena kan? Sebab solat raya memang 2 rakaat. Okey, kita baca sekejap. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rukuk rakaat kedua, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Nampak? Wajib juga berniat Jumaat. Tetapi setengah ulama fiqh berpendapat bahawa harus bagi makmum masbuk berniat Jumaat atau niat Zuhur. Dia kata boleh juga jika ia tidak sempat rukuk bersama imam Jumaat pada rakaat kedua. Dia dah tak sempat dah. Dia kata memang tak dapat rakaat, imam dah i'tidal ataupun dah sujud ataupun dah tahiyat akhir, dia boleh dua. Sama ada dia nak niat Jumaat ataupun niat Zuhur. Okey. Ulama yang mengatakan wajib makmum masbuk berniat Jumaat itu hanya pada segi niat sahaja, tetapi pelaksanaan amalannya ialah sembahyang Zuhur 4 rakaat. Sebab dia tak dapat 1 rakaat langsung bersama imam pada solat Jumaat. Jadi bila kita masuk benda ni, sebenarnya dalam solat ni ibu-ibu ayah-ayah, sunatlah bagi imam ni dia menunggu ataupun lama sikit, bagi masa lama sikit ketika rukuk. Sunat kepada imam rukuk tu lama sikit. Terutama solat Jumaat ni nak bagi orang sempat rakaat yang kedua tersebut. Maka dia rukuk lama sikit. Benda ni ada satu kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat kita ada 2 takbir. Satu takbir intiqalat, iaitu takbir perpindah rukun. Allahu Akbar pindah rukun. Yang kedua tasmi' intiqalat. Tasmi' intiqalat ni istimewa, dia hanya apabila daripada rukuk nak bangun ke i'tidal. Kita baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Pada awal-awal dulu kita baca tetap Allahu Akbar juga. Tapi selepas berlaku kisah ni, maka ubah jadi Sami'allahu liman hamidah. Apa kisah dia? Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Sahabat Nabi nama dia Abu Bakar, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang, dia lewat solat, maka dekat depan dia ada orang tua Yahudi. Maka dengan sifat adab Sayyidina Abu Bakar ni, dia tidak potong orang Yahudi tersebut. Dia nak laju tapi dia kata, dah aku lewat, tak apalah aku tunggu je lah, slow jalan. Kemudian nak dekat, dia nak angkat takbir, Rasulullah rukuk. Dia kata sempat ke aku ni? Dia pun angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian dia pun rukuk. Allahu Akbar. Dia dapat tamak-nina. Lepas tu dia Sayyidina Abu Bakar kata apa? Alhamdulillah. Bila Sayyidina Abu Bakar kata Alhamdulillah, malaikat ketika itulah malaikat perintah, Allah Ta'ala perintahkan malaikat beritahu kat Rasulullah, sebutlah Sami'allahu liman hamidah. Apa maksud dia? Sami'allahu liman hamidah tu maksud dia adalah Allah mendengar hamba yang memuji dia. Siapa puji dia? Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dia dah rasa macam dia sempat ke tak sempat ni. Rasulullah dah rukuk, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia pun rukuk Allahu Akbar. Sempat dengan rukuk Rasulullah. Maksud dia dapat rakaat. Maka dia sebut Alhamdulillah. Maka malaikat perintah ke Rasulullah ketika tu, bangun kepala, sebut Sami'allahu liman hamidah. Sebelum ni Allahu Akbar.
Maka kisah ni dirakam dalam satu kitab fiqh yang dekat masjid pun ada orang ajar dia, Dr. Aiman ajar, iaitu kitab Fathul Qari. Kitab tu cerita kisah ni. Ialah kisah ni bukan daripada hadis tapi daripada kalam ulama, ada riwayat yang dinyatakan ulama tersebut dalam kitab Fathul Qari. Maka kisah Sami Allahu liman hamidah, kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia lewat solat, dia angkat takbir, dia rukuk, dapat juga dia cakap alhamdulillah, maka malaikat perintah Rasulullah, Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar hamba dia yang memuji dia. Siapa puji? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebabkan itu kita semua baca Sami Allahu liman hamidah. Maka ketika rukuk, imam ni kalau boleh tunggulah makmum. Dengar dah makmum ada buka pintu. Kan? Dia nak cepat. Sabar sah. Bagi dia kawan tu masuk dah kan. Kawan tu pula dah tahu lewat. Makmum pun kena ada lah. Kita panggil apa? Common sense lah kan. Dah tahu dia lewat, dia usalli lagi. Dia usalli pula. Angkat takbir dia cepat-cepat lah. Tak ada usalli dah. Dalam hati tu saya solat fardu Jumaat, dia ke imam dah. Allahu Akbar. Rukuk selalu. Ni dah usalli lagi. Imam tunggu. Imam pula tak boleh lah. Imam tak boleh lah. Kroni. Maksud dia rukuk. Dia kata dah tahu dah. Yang masuk ni bukan tim aku. Sampai Allah. Dia laju selalu. Kalau kroni dia tunggu lama. Tak boleh lah. Ni musim-musim politik ni, dia kata, ni geng-geng biru ni, dia sambil Allah. Ni geng-geng hijau, dia lambat sikit. Tak boleh dia tu. Dia sampai pun tak boleh ikut kroni lah. Maka imam kena tunggu sekejap. Makmum pula kena faham lah. Masa dah lewat tu janganlah duk lambat sangat. So angkat takbir, rukuk terus. Maka sunat imam untuk bagi masa, boleh tunggu makmum ketika rukuk supaya dia dapat rakaat tersebut. Kita bagi masa sekadarnya lah kan. Kalau tidak, tak naik kita, tak habis kita punya solat kan. Habis marah orang nak kerja kilang semua kan. So setakat mana yang boleh kan. Tunggu sekejap. Tengok dah diam dah, okey. Ada juga macam saya kata kroni kan. Dia dah tahu dah Pak Haji ni dia sami Allah selalu. Tak boleh lah. Siapa pun tak boleh. Kita bagi je masa. Kadang-kadang tu ada kes yang kronik masbuknya. Dia memang gen masbuk je. Dia memang masbuk je. Jadi imam dah faham dia kan. Yalah. Dia terpulang pada imam lah. Terpulang lah. Imam kena bijak lah kan. Kalau orang yang dah selalu masbuk tu masalah dia lah. Ni kadang-kadang kat masjid ni kita tak tahu, kadang orang macam-macam kan. Tunggu je lah sekejap, lewat sikit. Hobi dia kan. Jadi saya rasa setakat tu dulu kita pun dah habis dah. Dia kat sini dia ada lagi. Dia sebut kitab-kitab rujukan je. Tak ada apa dah. Dari sudut perbahasan masbuk Jumaat, settle dah. Tu isu utama Jumaat ni dua tiga lah. Yang pertama niat Jumaat. Imam ni kalau dia tak niat solat Jumaat berimam ataupun makmum niat solat Jumaat, tak niat makmum, tak sah solat dia. Sebab Jumaat mestilah berjemaah. So kena niat makmum. Kalau solat zuhur tak ada masalah. Saja aku solat fardu zuhur, 4 rakaat kerana Allah Taala. Saja aku solat fardu isyak, Allahu Akbar, sah. Walaupun tak niat makmum. Tapi kalau dah tak niat makmum, tak dapat pahala Jumaat lah. Tapi Jumaat wajib niat makmum. Makmum sebab apa? Syarat sah Jumaat kena berimam. Yang tu pertama. Isu kedua, isu masbuk Jumaat. Ramai silap. Bagi dia tak dapat 2 rakaat, dia tambah 2 je. Sedangkan dia tak dapat 2 rakaat dalam solat Jumaat, wajib tambah 4 walaupun niat Jumaat. Kalau dia dapat 1 rakaat, barulah dia tambah 1. Tak dapat langsung rakaat dalam solat Jumaat imam, kena tambah 4. Kalau dapat salah satu, tambah 2. Bila orang yang tambah 4, baca slow. Orang yang tambah 1, sebab dia dapat 1 rakaat bersama imam, dia masbuk, tambah 1 rakaat lagi, baca nyaring sikit. Sunat baca nyaring sikit supaya orang tahu yang ni muafiq yang dapat Jumaat, ini yang tak dapat. Nanti orang datang, boleh ikut tambah 1. Okey. Ustaz sebut cerita kisah Abu Bakar Nak azan tu kan nak jawab? No. Bagi azan. Sekejap. Okey. Apa dia sekali? Apa ni kisah Sayyidina Abu Bakar ni kan. Jadi imam Rasul mengatakan sami Allahu liman hamidah kan. Soalan saya, makmum nak ikut sami Allahu liman hamidah ke atau Rabbana lakal hamd? Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana wa lakal hamd. Kalau pendapat
Ada dua pandangan lah. Satu sami Allahu liman hamidah, barulah Rabbana lakal hamd. Ada kata terus Rabbana walakal hamd. Dia ada dua pandangan dekat situ. Wallahu a'lam. Okey ya? Okey. Jadi setakat tu dululah. Jadi kita habis sekat ni, insya-Allah khatamlah lah kita. Ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah pada kitab yang lain pula lah. Mungkin solat jamak qasar ke apa kan, ikutlah mana-mana yang sesuai kan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.